Sekarang ni perang skuter. Tak sangka since 2024 pelan-pelan skuter naik. Semua pengeluar pun dah start bagi skuter yang mewah, harga berbatutan. Tapi aku tak nak cerita pasal skuter lain. Aku nak cerita pasal satu skuter Yamaha yang akan masuk Malaysia tak lama lagi. Kita nak bahas, berbaloi ke beli Yamaha NVX V3 yang bakal masuk Malaysia tak lama lagi, ataupun baik korang beli V2 saja. Okey, kita cerita pasal V3 dulu. Cakap pasal V3 ni, setakat ni bila kita tengok Thailand, apa yang kita dapat tahu, Yamaha ni buat design memang tak pernah kalah lah. Design Yamaha untuk motor paling top. Aku rasa memang Yamaha simpan designer dia ni. Dari dulu sampai sekarang memang lawa. Zaman waktu 5 lagi dah lawa. NVX V3 ni lampu depan tajam, body nampak sporty. Memang lepas tengok rasa macam nak order je. Okey, tu buat design. Bab teknologi pula, dikabarkan dia akan datang dengan teknologi Bluetooth baru. Kira infotainment dia tu bertambah canggih lah. Tapi aku personally, aku tak minat sangat infotainment dekat motor ni. Mungkin satu hari, tapi for now aku tak minat. Kalau korang jenis yang suka dengan lagu melalui motor, maybe this is motor for you lah, NVX V3 ni. Dan dikabarkan sistem suspensi dan juga sistem brake dia ada peningkatan juga. Yang ni yang pada aku agak lag dekat NVX V2, especially dekat sistem brake belakang ni yang masih pakai drum. Kita cerita terus lah apa kelebihan kita tunggu V3 ni. Walaupun lama, kita tu pun tak tahu bila nak masuk. Tapi selalu kalau dah masuk Thailand tu, Vietnam tu, lagi 2-3 tahun dia masuk Malaysia. Model panas kot, susah nak cari ready stock kat kedai. Kalau ada pun harga jet langit punya. Kalau kau nak tunggu, kau akan dapat screen yang lebih fresh berbanding dengan screen NVX V2. Okay, screen NVX V2 ni dia dah lagi kecil daripada NVX V1. Dia lebih sharp sikit lah. Tapi pada aku, design dia tak clean sangat lah. Motor ni dia akan datang dengan enjin yang berlainan. NVX V2 sebelum ni pakai enjin sama dengan NVX V1. Tune sikit je untuk lebih power. Yang NVX V3 ni pula, dah lah orang kata power, lagi jimat petrol pula tu. Senang cerita, NVX V3 ni memang serba-serbi baik lah. Tapi bukan semua orang mampu tunggu je tak. Risiko tunggu dia bukan apa. First, kita tak tahu bila dia akan masuk Malaysia. Kalau kau dah nampak dia start ada testing tu, yang tu kau nak boleh standby duit. Lepas tu yang kedua, halangan untuk kita membeli NVX V3 ni adalah sudah semestinya harga lah. Yamaha ni kalau model hot lah, especially untuk NVX ni, tak pernahnya turun harga. Tulis je dekat situ harga bawah 10,000 lah, murah lah. Tapi bila sampai kedai, harga nak dekat double man. So kalau kau rasa tunggu tu tak berbaloi, kau bolehlah dapatkan NVX V1 ataupun NVX V2. Untuk aku pakai NVX V2 pun tak pernah ada ragam banyak lah. Standard wear and tear tu biasalah. Tayar tukar minyak hitam, tukar minyak gear, apa semua tu standard. Bukanlah masalah-masalah besar yang kata leceh macam tensioner, water pump, semua tu alhamdulillah okey lagi. Setakat ni motor aku steady. Untuk design pun NVX V2 ni, walaupun pada aku in term of design dia tak jauh melangkaui V1. Kalau kau tengok V1 pun cantik juga. V2 ni kalau cantik pun lebih sikit je daripada V1 lah. Ada part-part dia cantik. Contoh macam depan V2 ni dia tak dapat agresif sangat. Dia nampak macam feminin sikit. Sedikit keperempuanan tu sebab dia tak ada garisan-garisan agresif dekat bahagian depan. Tapi kalau dekat tempat duduk, seat belakang ataupun ke ekor belakang tu, yang itu memang dia punya forte lah. Yang tu A-class aku bagi. Lagi satu kelebihan beli V2 sekarang adalah kau boleh dapat diskaun lah, sebab orang dah tahu V3 nak masuk ni. Tapi kalau kau beli second, aku sarankan bawa pemain berpengalaman. Sebab apa? Sebab kita tak tahu owner sebelum ni pakai macam mana. Kalau dilinjannya barai, alamatnya tak berguna lah kau beli motor second pun, sebab kau tak untung mana pun nak repair apa semua tu, pakai duit juga. So kesimpulannya adalah, adakah berbaloi kita nak tunggu NVX V3 ataupun beli NVX V2 sekarang? Pada aku, orang yang dah lama pakai NVX V2, dan if aku ada duit lebih, aku akan tunggu V3. NVX V3 ni boleh kata serba baru lah. Kalau enjin pun dia kata bagi baru, maknanya memang baru betul lah. Cuma kalau korang jenis tight sikit kat bajet, aku sarankan tak payah tunggu V3. Sebab even kau dapat pakai V3 pun, let's say lah korang nak jimat servis sendiri, duit tight kan, dan motor tu tiba-tiba buat masalah. Ini motor baru tau, kita tak tahu lagi PL dia macam mana. Kalau Y16 tu dia ada masalah, ni dia bearing lah, apalah, kita tak tahu NVX V3 ni apa ragam dia. So itu ada sikit risiko lah. Tapi kalau ada duit dan korang sanggup tunggu, ada motor lain spare untuk pergi balik kerja, tunggu je NVX V3. InsyaAllah puas hati. Itu saja daripada aku guys. Assalamualaikum.